Oi, yo. Siapa pernah mimpi macam ni? Anything mimpi yang menakutkan. Naik water sliding, elok je tiba-tiba terjun macam tu. Mimpi terjun bangunan, mimpi kena kerja dengan hantu ke, dengan raksasa ke. Semuanya berlaku ketika fasa tidur REM, Rapid Eye Movement. Tu fasa ni, otak sel otak kita ni seakan-akan macam tak tidur, tengah aktif komunikasi. Sebab okey macam ni, otak kita ni ada 1 bilion sel. Hang tidur-tidur ayam ke, hang berfikir ke, hang jawab soalan matematik ke, selagi hang bernafas, selagi tu sel otak kita akan berhubung. Cuma persoalan dia berhubung macam mana? Semua tu kita boleh tengok melalui study ni, kita panggil EEG ataupun electroencephalography. EEG adalah device yang boleh tangkap wave yang dihasilkan oleh sel otak. Contoh time hang berjaga, sel otak kita macam ni, dia aktif. Tapi bila hang nak tidur ayam, dia makin slow, makin nyenyak hang tidur. Contoh macam stable sleep, dah makin slow. Bila hang deep sleep, tengok brain activity ataupun sel otak berkomunikasi makin kurang. Tapi bila tidur masuk fasa REM, nampak tak? Dia punya pattern sama seakan-akan macam awake. Sebab tu kalau hang perasan mimpi hang malam tu, dia reflect dengan apa yang hang berlaku ketika sebelum hang tidur. Contoh, kalau perasan, kalau hang mimpi kena kejar, hang mimpi terjun bangunan, ataupun hang mimpi naik water sliding, tiba-tiba terjun terus, buta-buta gitu. Kejut kan? Maksudnya sebelum hang tidur, mungkin hang overstress, mungkin hang anxiety, mungkin hang depression, mungkin hang terlalu penat. Sebab itulah malam hang akan dapat mimpi macam tu. Sama juga macam kes belakang ni, tidur tengah nyaman, tiba-tiba terkejut. Siapa pernah? Yang ni lah kita panggil hypnic jerk. Jadi sebab apa? Yes, hang penat, hang anxiety, overstress, mungkin makan kafein banyak sangat sebelum tidur. So maksudnya kat sini kot abang, sleep cycle kita terutamanya REM, Rapid Eye Movement. Fasa tidur ni mencerminkan apa yang kita dah lalui sebelum kita tidur. Selalunya macam tu. Fasa ni penting. Fasa ni lah yang membentukkan memori kita. Short term memory bertukar menjadi long term memory. Segala perasaan kita seharian, semua disimpan ketika tidur REM. Mimpi basah berlaku ketika ini. Tidur kena tindih, macam kena tindih. Orang kata apa? Nampak hantu lah atas tu. Dari kacamata sains, yang tu adalah sleep paralysis. Benda tu juga berlaku ketika REM punya fasa. Maksudnya mata buka, sel otak macam, pattern macam tengah bangun, tapi otot, muscle, semua tengah tidur lagi. Sebab tu hang tak boleh bergerak. Macam seakan-akan macam kena tindih. Tapi wallahualam kalau kena tindih betul-betul, itu tak tahu. Itu akan tanya ustaz. So, mimpi macam ni semua normal. Yang tak normalnya, hari-hari hang mimpi macam ni, sampai affect lah hang punya productive of life. Tengah buat kerja, terbenung. Kadang-kadang panic attack. Kalau benda tu berlaku, hang perlukan doktor dan hang perlukan ustaz. Wallahualam, mungkin gangguan mistik. Nak apa ni mata merah ni? Kata apa ketimbang ni? Ketimbang macam pernah dengar. Tapi dia binatang ke? Pernah dengar pada PM kita? Tak pernah dengar.